Saya dihujani dengan banyak persoalan berkaitan dengan esok kita akan cuti sebab Merry Christmas, cuti umum. Maka apa hukum orang Islam mengucapkan Merry Christmas kepada orang bukan Islam? Sebelum tu kita kena tahu bahawa perkataan Merry itu adalah perayaan. Christmas adalah peristiwa yang disambut oleh orang Kristian setiap tahun disebabkan apa? Kelahiran Yesus sendiri. Jadi jumhur ulama dalam empat mazhab menyebutkan bahawa hukum mengucapkan kepada orang bukan Islam Merry Christmas itu adalah haram hukumnya. Dan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu, sesiapa yang mengikuti, mengucap, bercakap ataupun memperolok seperti mengikut orang yang bukan Islam, ke dia ni tergolong dalam kaum tersebut. Kena hati-hati dalam kita bercuti ni. Kita kena hati-hati juga dengan senang-senang untuk cakap Merry Christmas kepada orang bukan Islam. Apa lagi kalau kita memberi hadiah dan sebagainya. Kerana apa? Hukumnya adalah haram mengikut jumhur empat mazhab ulama. Hati-hati, kita cuti tidak ada masalah, tapi jangan kita mengiktiraf ataupun meraihkan agama yang lain. Tolong sebarkan video ini, moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Wallahu a'lam.